Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, ketika ini saya berada di tepi pokok mangga harum manis Okey, untuk musim 2026. Okey. Harum manis di Kelantan dijangka masak pada pertengahan Mei hingga ke pertengahan Jun bulan 6. Okey. Pertengahan bulan 5 hingga pertengahan bulan 6 itu musim mangga harum manis di Kelantan. Okey, boleh lihat ni, pokok ini agak lebat Ini di kawasan Wakaf Baru Kelantan. Ya, alhamdulillah untuk tahun 2026 ni ya agak menjadi kerana cuaca agak panas Bukan agak panas, memang panas Bermula bulan 1 awal bulan 1 hingga sekarang bulan 3 masih belum, boleh dikatakan masih belum ada hujan yang lebat Cuma ada sedikit hujan ketika musim perayaan Tahun Baru Cina Pokok ini ada anggaran dalam insya-Allah dalam 50 biji. Okey. Alhamdulillah banyak ni. Dia boleh lihat lagi. Okey, jika kita lihat pada tangkai ini terlalu banyak tidak semua lekat dia akan gugur lagi. Jika semua ini lekat ataupun membesar akan patah dah ni. Biasanya paling kuat pun dalam 3 jarang sangat 5 tu ada jarang. Yang paling kuat pun ada 3 Okey, dalam 3 biji je. Okey. Alhamdulillah. Ya, harum manis untuk negeri Kelantan untuk negeri Kelantan tahun 2026. Sekian, terima kasih.